Setiap kali tibanya musim peperiksaan SPM, CJ Pelajaran Malaysia, ramai yang tak tahu cara untuk belajar speaking SPM paper 3. Hi, it's Teacher Asia from Englishpedia Malaysia. How are you? Buku SPM Speaking for English ini sangat bagus untuk membantu anda mencari topik yang sesuai untuk praktis Part 1, Part 2 dan juga Part 3. Okey, buku ini menarik kerana ada 3 bahagian dan ada contoh soalan untuk Part 1, Part 2 dan juga untuk Part 3. Untuk Part 1 ada soalan interview, Phase 1 dan juga Phase 2. Untuk Part 2 ada individual long term. Ini adalah antara contoh soalan-soalan yang anda boleh praktislah bersama dengan kandidat masing-masing ataupun dengan partner masing-masing. Dan juga untuk soalan Part 3, okey, ini adalah soalan discussion di mana anda boleh juga praktis bercakap dengan kawan-kawan ataupun kalau kita dah tahu dah partner masing-masing, kita kena praktis lah dengan kita punya partner. Masih ada masa lagi, dapatkan buku ini sekarang.